Hai, Assalamualaikum semua. Sihat? PMX. Yang nak jadi Perdana Menteri sangat tu siapa? PMX kan? Nak jadi Perdana Menteri. Wakil rakyat yang lain tu, pemimpin-pemimpin yang lain tu bertanding-bertanding nak sangat jadi wakil rakyat tu. Siapa? Diri sendiri kan? Kami bukan paksa kamu untuk menjadi pemimpin kepada kami. Tidak sama sekali dan tidak pernah. Kami cuma menyokong apa usaha yang kamu buat. Memberi sikit sokongan di waktu kamu berkempen sebab merasakan, oh ya betul, boleh menolong kami. Tetapi hakikatnya, bila kamu mempunyai kuasa, kamu bergaduh dengan kami. Kamu ni sebenarnya, kamu lupa ke? Bila dah jadi menteri, bila dah jadi wakil rakyat, kamu sedia menerima teguran, kritikan daripada 34 juta rakyat Malaysia. Bukan bergaduh dengan kami. Kami kan semua pergi sekolah, diajar mana undang-undang, mana yang betul, mana yang salah. Daripada kecil, pergi sekolah tadika tu dah pandai dah tu, dah tahu rukun negara, dah tahu nyanyi lagu negaraku, dah tahu nak hormat yang mana, mana satu undang-undang, mana satu boleh, mana satu tidak. Habis tu bila kami bersuara, kami salah. Masukkan kamu dah dapat jawatan, periksa pun tak payah ada lagi, tak payah periksa. Tak tahu pergi sekolah untuk buat apa pun tak tahu. Pembangunan sana, buang duit sini tak tahu. Apa pun tak nampak. Makin teruk ada. Jenayah yang berlaku kat dalam sekolah, apa semua pun tidak terbela. Senyap aja. Saifuddin Nasution ni, apa yang berlaku? Seorang peguam Cina menidakkan, mengeluarkan kenyataan tidak perlu menghormati Sultan, tidak perlu menghormati Raja sebab mereka bukan Islam. Tak ada tindakan. Fazlina Siddiq satu macam ini. Menteri Kesihatan, mana semua? Ni kamu memimpin ni menjadikan kuasa tu sebagai kau letakkan kuasa tu dekat atas puncak kepala ni supaya dapat bergaduh. Ini bukan memimpin namanya. Ini namanya bergaduh, berperang. Kalau memimpin, dia pimpin, dia dengar apa yang tak puas hati kat mana, dia akan betulkan. Ini tak ada. Dengar yang mana tak sesuai, suruh tangkap, suruh dakwa. Lepas tu bayar denda. Kamu lupa ke? Kami 34 juta ni adalah rakyat raja. Kami ni rakyat raja, termasuk kamu, wahai pemimpin. Kamu langgar undang-undang, kamu menzalimi kami ni rakyat-rakyat. Kami adalah rakyat raja. Bila kamu lihat ketua negara yang di-Pertuan Agong diam, kamu ingat baginda setuju dengan apa yang kamu lakukan kepada kami. Kamu tidak sedar dengan yang tidak seperti yang sepatutnya, dah macam kera dapat bunga. Rasa kamu paling berkuasa melebihi ketua negara, melebihi paduka baginda yang di-Pertuan Agong. Kamu rasa tidak membuatkan tuanku murka. Dah tak ada rasa malu. Kalau kamu rasa hormat, rasa malu kepada ketua negara yang di-Pertuan Agong, kamu tidak akan berkelakuan seperti ini. Kamu tidak akan menzalimi kami semua ni rakyat raja. Menteri Keselamatan. Tak rasa ke kamu sekarang keselamatan dalam negara kita ni dah macam mana? Suka-suka hati kamu je. Yang kamu tahu, permudahkan urusan warga asing. Lebih duduk, lebih masa, kamu permudahkan. Bayar kompaun, boleh duduk. Kamu tahu ke dia duduk kat mana? Kalau dia kerja betul, takkanlah sampai pasport mati, visa dia mati. Mestilah dia kerja tak betul. Makanya visa dia mati. Kamu nak bagi muka lagi kepada warga asing. Mempermudah lagi urusan. Kenapa perlu sangat bagi kemudahan kepada mereka nak duduk sesuka hati kat dalam negara ni, sedangkan kami pun sendiri tidak aman ni? Cuba cakap kat sini KDN. Macam manalah kamu ni jadi ketua kepada institusi keselamatan yang lain. Tunggang terbalik ajalah kamu ni. Memanglah saya marah. Sebab ni kenapa? Sakit hati bila dengar. Sampai seorang peguam Cina cakap tak perlu menghormati raja sebab dia bukan Islam. Habis tu suara kamu mana? Tindakan kamu mana? Orang pasang bendera terbalik, kamu cakap jangan besarkan. Habis tu nak hormatkan siapa? Kalau macam tu, sebenarnya Perdana Nasution, Fazlina Siddiq dan juga PMX, menteri yang lain tidak menghormati ketua negara sebagai ketua dalam negara. Sebagai yang berkuasa kepada negara Malaysia. Sebagai Sultan, sebagai raja yang mempunyai kuasa mutlak kepada negara Malaysia. Ini dah panggil melampau ni Saifuddin Nasution. Ini dah panggil melampau, melebihi had manusia, kesabaran manusia. Apa yang kamu takut sangat? Ini baru yang berlaku kekecohan begini. Kalaulah kata negara kita diserang, negara kita ni nak cari apa? Kalau dah pemimpin-pemimpin semua macam ni sikap, membiarkan sesuka hati orang. Biar je bendera terbalik pun biar, itu biar, ini biar. Sampai meninggal ni tak mengikut prosedur, tak mengikut SOP semua, kamu biar je. Hanya ni sebab merasa kuasa tu kuat ni. Aku berkuasa, aku punya kuasa, boleh melakukan sesuka hati. Aku boleh buat macam ni, aku boleh padam macam ni, aku boleh arah macam ni. Sampai macam tu lah. Nak sangat jadi menteri, sendiri yang nak jadi menteri. Lepas tu carilah kesalahan orang. Menjadi Perdana Menteri. Untuk apa menjadi menteri-menteri? Untuk apa menjadi wakil rakyat? Nak menindas rakyat. Bukannya nak wakil rakyat, nak membela nasib rakyat. Tak ada saling menghormati. Yang ada ni tak tahu yang direbutkan apa, yang digaduhkan apa, yang diwar-warkan apa. Kat dalam dewan bergaduh, menunjukkan sikap bercakap kasar, bergaduh-bergaduh. Tak tahu kemajuan kat mana. Apa tu? Semua-semua untuk rakyat pun tak ada, tak nampak. Belanja bilion-bilion tu kat mana? Tak tahu buat apa. Kami rakyat makin susah. Gaji tak ada naik-naik. Cuba naikkan gaji anggota polis tu yang terdedah kepada bahaya. Bagi dekat askar yang mengawal keselamatan negara. Bagi dekat immigration, bomber, misi, cikgu, semua. Cubalah bagi gaji yang banyak sikit kepada kaki tangan kerajaan ni. Ini tak ada. Kaki tangan kerajaan dibagi gaji ciput. Menteri dibagi gaji banyak. Padahal kerjanya bergaduh je kat dalam dewan. Yang bertukus lumus ni masyarakat ni, yang cikgu, polis semua ni. Polis lagi lah terdedah kepada bahaya. Apa-apa semua report polis. Tapi gaji paling kecil polis. Adil ke? Tak adil tu. Naikkan gaji mereka ni. Itu pun tak tahu ke? Kalau sendiri nak gaji banyak. Rakyat bagi gaji sikit. Kalau menteri gajinya RM10,000 sampai RM100,000. Allowance sana bagi, ni bagi. Cuma bercakap bergaduh je kat dalam dewan, dapat allowance. Pergi sini dapat. Di tangan kerajaan ni gaji RM2,000, RM3,000. Ingat cukup ke? Tak cukup. Memang tak cukup. Cuba nak tak. Jangan lupa PDRM tu adalah milik raja. Polis di Raja Malaysia. Polis itu milik raja. Bukan milik menteri. Sesuka hati je.
Dah ke atas. Kalau pandang ke atas, nampaklah ketua negara. Bila nampak ketua negara, rasalah malu, rasalah segan sikit. Bukan hormat kepada Pertuan Agong tu kat depan je. Bila ada dekat depan, hormat. Bila dekat belakang, lupa ingatan semua. Tak ingat dah. Tak tahulah apa nak jadi kamu-kamu ni. Nak balik dululah. Fikirlah sendiri. Kalau orang cakap orang pandai-pandai. Orang dah tegur tak nak dengar. Tahulah, balik.